kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy! Aik, kenapa kipas ni slow? Mesti kotor ni. Malasnya nak bersihkan. 1 hour later. Malasnya nak bersihkan. 5 hours later. Malasnya nak bersihkan. 1,000 years later. Kalau kena hati-hati ni. Kalau jatuh mau masuk hospital ni. Ui, nasib baik tu sakit. Mimpi ke? Macam-macam lah mimpi ni. Kan dah tak boleh tidur. Sambung tengok episode Boboiboy lah. Okey, episod kali ni memang highlight kebolehan yang ada di Boboiboy. Dari segi athletic abilities dia untuk dia imbang bola sampai nak dekat 100, berlawan dengan multi-monster dengan penuh akrobatik. Memang power Boboiboy ni. Lepas tu, saya memang perasan juga reference Spider-Man 2 di mana Boboiboy tanah elak serangan multi-monster dengan pergerakan slow-mo. Kemudian saya tak tahu kenapa, memang episod inilah yang banyak kali tayang dekat televisyen masa saya kecil dulu. Mungkin saya banyak kali terlepas tengok Boboiboy, tetapi disebabkan stesen TV buat rerun musim yang sama dan kebetulan saya menonton episod yang sama banyak kali. Kelakar rasanya. Dari segi animasi, kita dapat lihat babak lawan yang cukup kreatif dan menghiburkan. Cara Boboiboy mengaplikasikan kuasa elemen terhadap multi-monster amatlah kreatif. Boboiboy tanah untuk memberhentikan pergerakan dan serangan multi-monster, Boboiboy angin untuk menepis dan counter serangan multi-monster, Boboiboy peti sebagai powerhouse menghabiskan multi-monster dengan keris peti. Kemudian visual effect Boboiboy peti mencipta keris peti daripada scratch amatlah mengagumkan. Memang nampak kilat betul. Bukan macam 3D model bentuk kilat comel begitu. Lepas tu, kalau korang perasan, memang dalam franchise Boboiboy ni, interaksi antara karakter-karakter amatlah menghiburkan. Bukan saja kita dapat lihat voice actor yang carry performance yang terbaik, kita juga dapat lihat chemistry seperti antara Adudu dengan komputer. Memang nampak at first glance macam interaksi antara pekerja dan bos. Tetapi kerana kerenah Adudu dan kejujuran komputer membuatkan babak mereka yang sepatutnya kebiasaannya menjadi bosan, tiba-tiba menjadi kelakar dan menghiburkan. Dari segi storytelling, dia tidak sebagus episod 1, tetapi masih lagi menghiburkan untuk ditonton. Penggunaan story Gopal dalam mencari apa kuasa dia amat menghiburkan. Cuma boleh tambah lagi montaj Gopal dalam kehidupan seharian dia dalam mencari kuasa dia, tetapi gagal dengan lucu. Ni sebagai contoh lah. Lepas tu yang peliknya, ending episod 3 ini, apabila Ying kena culik oleh Probe, boleh pula si Boboiboy ni minta tolong si Gopal yang masih tidak tahu kuasa dia. Padahal boleh saja minta tolong Yaya ataupun pihak berkuasa. Okey, mungkin plot ini perlu berlaku kerana writer mungkin ada perancangan yang besar untuk Gopal. Macam contoh, Gopal dapat aktifkan kuasa dia begitu. Saya agak terhibur dengan episod 3 ni, walaupun kena cliffhanger dekat hujung dia. Memang saya tak sabar nak tengok apa yang jadi dekat Gopal pada episod 4. Saya amat recommend kepada sesiapa yang free untuk tonton Boboiboy
musim 1 episod 3 di channel YouTube Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.